menjelang sambutan perayaan Christmas 2025 yang akan disambut pada 25 hari bulan Disember 2025, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Pahang telah turun parang bagi memantau harga semena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Christmas 2025 yang berkuasa dari 23 Disember hingga 27 Disember 2025. Tempoh pelaksanaan adalah selama 5 hari iaitu 2 hari sebelum perayaan, 1 hari semasa perayaan dan 2 hari selepas perayaan. Pelaksanaan HHMMP Christmas 2020 kali ini adalah bersesuaian mengikut keadaan semasa bagi memastikan keseimbangan kepentingan pengguna dan peniaga. KPDA turut mengingatkan kehadiran pegawai-pegawai penguasa di lokasi terpilih dan strategi seperti pasar awam, pasar tani dan pusat pembeli belah sempena musim perayaan ini. Langkah ini diambil bagi memastikan pemantauan serta pelaksanaan skim dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Sebanyak 9 jenis barangan dikawal di Semenanjung dan barangan yang terlibat adalah seperti berikut. Daging kambing biri-biri bertulang import, nombor 1. Nombor 2, kubis pula import, 3 lobak merah, nombor 4 tomato, nombor 5 cili merah, nombor 6 lada bergara hijau, nombor 7 bawang merah besar, nombor 8 bawang kuning besar dan 7 ubi kentang import. Barangan yang terlibat akan dilabelkan dengan tanda harga berwarna merah jambu bagi memudahkan pengguna mengenai pasti barangan yang dikawal di bawah skim ini. Jadi untuk Pahang kita pakai stiker biru. Kalau lebih itu saya ucap terima kasih. Kalau barangan itu timbang dia tak cukup, kita ambil tindakan. Bagi saya, kalau katakan sukatan itu dalam tanda 1 kilo, bagi saya plus minus 5%, kurang dari 5% saya terima. Kalau kurang lebih dari 5%, saya akan bagi saman. Kita ada satu aduan dari kamera rider mengenai satu orang pembeli dan dia membeli strawberry dengan harga 1 kilo tapi hanya dapat 700 gram. Menteri Besar ambil berat tentang hal ini dan kita tengah siasat. Saya harap peniaga jangan ambil kesempatan. Kalau jual barang dengan kurang, kalau induk kita boleh saman 100,000. Syarikat 250. Kalau syarikat 250,000. So jangan ambil kesempatan ini untuk mencari untung.